Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another guy. Hai, Assalamualaikum guys. Saya dapat call dari kawan saya. Diorang kata nak pergi so, saya dengan kelang kabut ya, meniap dengan pakai macam ni je. Korang tengoklah macam ni eh. So, apa-apa pun korang stay tune, okay? Nak tengok rasa cermin tu macam mana, mana yang tak pernah pergi, boleh tonton video ni sampai habis. Stay tune. Bye. Let's go. Okay guys, sekarang kita dah nak pergi ke luar. Tadi dah tengah-tengah tak cermin. Nak cari makan lah sekarang. Zuzu kata ni lapar. Lapar ke? Lapar. 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 Sikit lagi. Depan lagi tu. Sikit lagi Jauh lagi bah. Ni memang plan last minute. Memang pakai mana yang sanggup pakai je last minute. Ini okey lagi ni. Mana yang sanggup pakai je. Ni lagi pakai baju. Baju t-shirt dengan beg ni. Outfit pun last minute. Plan baju kesuar. Tiba-tiba dia ajak. Ni lagi dah baju kesuar. Memang paling Hidup pokok. kesuar. Kat mana-mana kesuar. Baju kesuar. Dia ni suka sama. Suka. Nampak? Nampak dia suka sama. Malu kan? Tapi tak apa. Sebab baju ni je yang sesuai dengan tudung pink. So, tak nak aku pakai baju ni juga. So, ni dah nak dekat sampai ke luar. So, kita akan cari makan dulu. Stay tune, okay guys? Bye-bye. A few moments later. Okay guys, so sekarang dah sampai kedai makan. Kan tak kira kan? So sekarang kita nak makan. Kedai ni agak mewah. Mana ya? Cantiknya.
2,000 years later. Kenapa? Mandi darjat. Wajibin darjat. Mandi darjat Swahili. So total chicken mandi is 2. Total chicken mandi 2. Mandi darjat Swahili. Nak. Nice. One is soup. Does it come with rice? Rice? Dia dapat nasi sikit tak? No. Okay. It's an appetizer, not something. Oh, it's an app. Okay. It's an app. Sekejap, bagi tahu aku kata yang lagi banyak beragam Quran. Pelik 6 kali dah. Sudah kita kata 8 kali. Banyak. Korang kalau nak makan sini boleh je. Tapi a bit pricey lah. Not a bit. Sangat pricey. Saya recommend kalau nak datang sini bawa partner. Oh, tiga partner yang banyak. Korang kan tiga Partner yang ada ni lah. Partner yang ada ni lah. Betul. Partner ni tak mahal. Tapi kalau nak cheaper option, di sana ada mama. Sini kita ni. Asal kita ni mama? Orang punya kita semua kaya. Bukit ni mana? Juga. Guys, kita orang dapat puding. Nampak ke? Jumpa makan guys. Puding. Tak tahu. Nak raya. Sampai hari ni. Hari ni cik. Semalam pun cakap hari ni. Esok pun cakap lagi hari. Macam Dia kan memang cik day diet day 1 sampai bila-bila day 1. itu kat rumah berjaya tak diet. Ya ke? Tak apa. Kat dia lepas lah sampai Disember. Saya pun tak bersama. Tak. Dia rasa macam daging. Hari kebangsaan. Dia ada kelapa-kelapa sikit. Hari kebangsaan 16 Ogos tu. Hari Malaysia gila. Di Malaysia. Nani. Nani tu sama. Macam hari Malaysia gila. Aku tak tahu ya. Sedap. Hari kebangsaan. Dia kata, tak ingat dah. Kau dia orang Malaysia aku. Dia macam Orang daging. tak panggil hari kebangsaan saya. Hari kebangsaan orang panggil tu Merdeka 31. Hari Ogos. Hari Malaysia. Hari Malaysia, hari Malaysia. Kebangsaan kan. Bukan Okay lah guys. Sekarang pun dah pukul berapa? 10.18. Dan kita akan gerak ke daripada Ipoh ni Anak Merdeka, Anak ke Merdeka. Upsi dalam jam 10.30. Nak tunggu si Bahiyah ni habis makan. Member tak habis makan lagi. Tak habis makan aku tahu balik. Bahiyah kan memang tinggal sini. Bahiyah kan Habis aku dia tak suka abang balik. Aku abang tinggal sini. Arab tu. Boleh lagi. Weh, dia tahu aku gosip lah. Bahu.
Bahu ya. Weh, daripada banyak-banyak tadi. Ni dah sikit je weh. Ni cukup tak dia makan hati. Daripada ramai-ramai tadi. Makan nasi. Dah sikit orang. Kita pada pukul berapa tadi? Pukul 8. Dah 8.45 macam tu lah. Bukan 8 tepat lah. Sekarang But still 8. Nak dekat 2 jam kat sini. Tapi sebab tadi makanan pun sampai lambat. mesti dah ganti ke? Penting esok siapa-siapa nak brand bag, contact saya. Murah je brand bag. Kalau nak rana KC boleh contact dia. Nak study. Betul lah. Betul lah Lusa. Lusa lah. Apa-apa pun happy birthday kan. Oh, thank you. Weh, comel dah korang. Thank you. Sama birthday nanti kat Ipoh kan. Okay guys, skip. Kita jumpa dekat Upsi lah guys. Bye-bye. Soal ada aku maki orang. Muka tu tak apalah, bye-bye. Okay guys, so sekarang saya dan kawan-kawan saya kita orang tak jadi balik Upsi sebab pagar dah tutup, dan sebab sekarang pun dah pukul 1 suku. So kita orang duduk luar, saya jadi budak luar. So esoklah baru balik. Okay, thank you korang banyak menonton daripada awal sampai akhir. Thank you for watching. Bye. Member stress buat apa? Assignment tu? Dah exam pun ada assignment lagi. Kesian Bahia, so nak kita tunggu dia lah. Sebab Bahia kan kita lambat ni. Maafkan saya guys. Maafkan saya tap-tap screen.